memandangkan bisu balik malam ni, semua tidur luar Kenapa pula ayah? Bagilah adik tidur sekali dalam bilik. Tak boleh lah, Dik. Tak muat lah. Nanti semua nak tidur kat dalam. Biar ayah dengan mak je tidur dalam. Mana aci ayah? Asyik-asyik malam Jumaat, ayah dengan mak je tidur sekali. Kau orang bagilah peluang kat ayah ni. Sekali-sekala nak tidur dengan mak dalam bilik. Dah, jangan sembang lagi. Tidur cepat. Tahu kau apa ni? Kalau ayah tidur dengan mak, apa salahnya? Mana boleh adik. Nanti kalau ayah dengan mak tidur sekali, nanti keluar adik, adik nak jadi apa? Mana abang tahu ayah tidur dengan mak keluar adik? Abang tahulah. Abang kan tingkatan 3. Abang belajar sains bab 3. Oh, keluar adik Keluar adik. Nanti keluar adik, adik nak jadi apa? Lah, adik nak jadi adik lah. Bagilah yang akan keluar tu bingsu. Ni. Kalau macam tu, nanti adik meeting dengan mak dan ayah, jangan keluarkan adik. Keluarkan yang sulung je. Habis tu abang? Abang lah, sulung. Okey, abang setuju. Tepi bingsu adik nak apa lembek ni. Ni tak sabarnya nak dapat sulung. Mana bantal abang? Bingsu bagi bantal dekat abang tu. Main bantal abang. Ingat bantal perut punya. Bingsu rimas lah adik macam ni. Bingsu makan ruang adik ni. Adik nak tidur pun tak selesa. Adik ni bising lah. Bingsu. Tepilah sikit. Abang dah nak masuk bawah kerusi dah ni. Alah. Lepas tu Bingsu nak tidur macam mana? Bingsu tidurlah dekat asrama. Bingsu kan selalu tidur dekat asrama. Dik. Adik pergi buka misteri Nusantara. Biar dia kecup perut. Tak nak. Bingsu takut. Tak nak. Kalau Bingsu takut, Bingsu tidurlah baik-baik. Yelah. Bingsu buat kepeh perut sikit. Baru orang lain dapat ruang nak tidur. Iki. Kiu.